Orang selalu kata tak belajar banyak pun tak mengapa, yang penting ilmu itu diamalkan. Kalau tak amal pun tak guna. Apa pandangan Ustaz? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, sejauh mana tanggungjawab kaum wanita menuntut ilmu? Jadi tak boleh kata begitu. Dia ilmu tu sendiri dia ada kelebihan dah. Ilmu tu sendiri ada kelebihan dah. Amal tak amal tu suku tu nombor dua. Yang kedua, kalau kita beramal dengan ilmu ni, amal dengan cukup maklumat, dia beza, tak sama. Jangan kita pandang kecil ilmu. Jangan kita pandang kecil ilmu. Jadi dia tidak amal, tak apa. Ilmu tu sendiri kelebihan. Lepas tu kalau dia amal pun, dia amal molek sebab berdasarkan ilmu dia. Kalau kita tak belajar, kita kata belajar hak fardu ain pun, itu hak terlalu asah benar lah, kita kata terlalu asah benar. Memanglah tak apa, tapi banyak perkara kita akan jumpa juga benda tu. Misalnya gini, kita kata hukum nego dia, benda ni haram, benda ni halal kan, bersaing dengan nego. Kalau kita tidak nak menego, tak ada wajib atas kita. Tak ada wajib, tidak jadi fardu ke atas kita benda tu. Tapi sekurang-kurangnya kena tahu halal tu. Takkan kita tak ada ketika dia beli, kalau tidak nak menego pun, kan ada ketika. Jadi kena tahu lah apa dia orang panggil. Itu ilmu. Itu ilmu. Jadi ilmu ni ada kelebihan dia sendiri. Jangan pandai tidak penting di sini. Ya mungkin kepada orang-orang tertentu yang lemah, yang apa dia tak perlulah banyak-banyak. Tu ya, dia ada banyak peringkat ilmu, banyak kategori itu. Ilmu tu lah. Sebab Islam ni tidaklah kata nak suruh orang alim belakang. Penat lagu tu nak suruh alim belakang kan. Tidaklah gitu. Jadi ada keadaannya perlu setara ni, perlu setara ni, gitu lah.